Ni ada 4. Saya dapat bakpia. Wow. Ada 1 silver queen. Apa yang ni? Tada. Ke belakang sikit kot. Ha. Okey. Sekejap. Adik nampak macam tu. Mana boleh? Nanti tak nampak muka. Hari ni kita dapat parcel daripada Indonesia. Ya. Saya bersama anak buah saya yang pertama, Hasbi. Husni, nak masuk tak? Nak masuk. Tapi kena elok, okay? Apa-apa barang Mina punya tau. Nanti Mina bagi baru boleh ambil tau. Okay. Okay tak? Okay. Hasbi? Okay. Okay. Barang ni daripada Solo, daripada kawan saya. Dan parents dia pun ada bagi. Terima kasih sebanyak-banyak. Walaupun saya belum buka. Dan kita tengoklah apa yang kita dapat. Hari Ahad lepas 10 hari bulan dia apa ship barang ni, post barang ni. And then Ahad hari ni baru je tadi dalam pukul 2.30 macam tu baru dapat. So sekarang ni kita terus unboxing sebab setahu saya ada makanan. Jadi kita kena buka cepat lah. Makanan yang dalam 2 minggu tahan. Cuma kita naklah buka cepat boleh dapat makan cepat kan. Sebab dia macam kuih-kuih macam tu. So oleh-oleh daripada Indonesia. So basically yang saya faham daripada Jogja dan juga Solo. Naik kapal terbang ni daripada naik batik kot. Naik batik ni guna Lion Parcel. Tapi yang hantar ke Malaysia adalah daripada Flash Express, tak silap saya macam tu lah. Tanda Express. Tanda Express ke? Tadi anak buah saya yang ambil. Jadi kita terus unboxing tanpa bercakap panjang ya. Saya pun tak tahu video ni akan jadi macam mana. Kita cuba unboxing sebaik mungkin. Okay. Saya cuba ya mic ni. Mana ni? Apa ni? Sini. Saya tak pernah dapat parcel dari overseas kecuali daripada Shopee lah ya, China. Indonesia pernah kot. Tapi yang ni yang macam hantar sendiri. Banyak ni dia lalu custom. So yang saya tengok macam ada yang daripada apa tu? Kalau hantar daripada Indonesia kadang-kadang pakai kapal ni lah, laut lah, perjalanan laut kan. Tapi pakai kargo apa tu. Tapi yang ni pakai apa ni, kapal terbang. Sebab dia naik ni batik Kargo. Tapi ada ni ada kargo punya. So first nak buka yang mana dulu? Buka yang kecil lah. Dia buka custom. Sebab Hasbi, ayah dia pernah pergi Jakarta dengan Surabaya. Jadi dia tahulah juga. Saya tak pernah pergi lagi mana-mana. First, wow, potato boro. Apa ni? Cookies. Cookies kentang. Okay. Kita bawa keluar dulu. Kenapa ada colour lain-lain? Ada flavour lain-lain ke? Oh, okay. Maaf kalau video saya ni macam pelik sikit. Tapi saya agak excited. Wow.
Ada satu Silver Queen. Letaklah fish. Jadi nanti nak kena lantai ais. Ni flavor almond dengan milk chocolate. Lepas tu ada 3 white apa ni? Chocolate rice. Tapi chocolate rice dekat Indonesia yang saya tahu dia ada rasa dia lain sikit lah daripada yang Malaysia punya. Dekat Malaysia punya susah nak jumpa ada brand banyak-banyak sebab sana macam-macam brand chocolate rice. Sebab yang saya tahu saya dia macam Indonesian dia adapt to macam Belanda punya cara lah makan chocolate rice dengan roti. So yang ni ada milk original recipe klasik Biasanya dia. dengan sini Hasbi dengan dark chocolate. Nanti kita try. Yang ni Yang terbesar. kita buka. Tapi saya rasa nak buka yang ni dulu lah. Ni kecil saya nak buka. Dalam plastik purple ni saya tahu saya baju. Tada. Ni baju kebaya. Kebaya lah. Udah adik. Tu. Tada. Cantik warna pink. Size S. Bukan tu. Salah tu. Salah. Apa yang ni? Tada. Nanti kita try pakai. Nampak Mina tak? Nampak ke tidak? Nampak muka tak? Elok tak? Hasbi menjadi cameraman. Ambil bekas tu. Letak kat bekas. Tak ambil ni kejap. Buat apa? Ni lah buku dia. Dengan kain. Nanti saya tengok yang ni off video lah. Saya try nanti. Yang ni saya tahu saya daripada ni. Macam dia kalau umpama kat sini macam apa ni? Kenanga apa? Dia banyak. Carnival sale. Dengan apa tu? Alah tempat-tempat yang baju borong apa semua tu. Yang ni tempat macam pusat batik dengan baju-baju lah. Baju kebaya dekat Solo. Kau pakai seluar daripada Thailand je. Okey. Saya pakai mic sini sebab takutnya pernah try letak dekat tudung kan. Kadang dia tak dengar. Dia kena betul-betul dekat sini. Dia jatuh nanti. So ni kotak paling besar ni happy package. Ni bakpia ni dia tak tahu dia kuih macam ni. Dia maybe macam kalau tengok TikTok lah dia maybe macam ni kot. Apa ni lebih kurang macam tart nenas, macam tart something macam tu. Tapi dari isi inti kat dalam ni happy package. Yang ni yang saya tahu sebab jangan baring. Bangun duduk. Apalah. Ni happy package. Yang ni ada maybe ada campur-campur pixel tapi saya tak suka pixel. Oh okey dia ada tulis. Yang ni ada apa ni? Gula tarik, bakpia kacang hijau original, bakpia nasta. Nasta ni yang saya tahu adalah macam pineapple. Sama macam kita lah. Kita makan tak nenas kan. Dia nasta. Lepas tu pandan, black sesame dengan mini sambal. Nanti kita try. Kita akan buat video lain lah insyaAllah. Ataupun mungkin reels ke. Kita akan rasa benda ni. So yang ni gula tarik, coklat. Dia ada siap tanda kat sini. Ni cheese, keju. Ni ada 4. Saya dapat bakpia. Lepas tu and then baju ni cantik. Terima kasih. Cantik lah. Nanti kita akan try pakai. Sebab saya ada bagi ukuran saya punya pinggang semua. Takut juga nervous ya. Lepas tu yang ni adalah sikit ni nak rasa cookies kentang. Ni cookies kentang rasa jeruk. Silver Queen. Anak buah saya memang suka Silver Queen. Lepas tu yang ni apa ni? Chocolate rice. 3 flavor. Ada dark chocolate, klasik dengan milk. Lepas tu yang ni memang personal kawan saya bagi. Padi Play Store ni apa ni?
Keychain. Yang ni tudung. Tudung macam sekarang ni viral kat sini kan. Okay, saya nak mengucapkan terima kasih kerana memberi kepada saya. Okay, sebenarnya saya tahu shipping fee dia berapa. Sebab kita pakai dia daripada Indonesia, daripada Solo. Solo ni kawasan Jawa. Tapi saya tak ingat Jawa mana. Jawa Tengah ke Jawa. Nanti saya akan tulis lah. Nanti saya akan insert map kat mana. Jauh, Solo ni area mana. Tapi dia punya macam main city dia dekat Yogyakarta lah. Terima kasih banyak. Dan lupa made back balik kepada shipping fee. Shipping fee dia setahu saya RM294,000. Kalau convert sini dalam RM70 something. Sebenarnya agak mahal juga untuk dalam 4 kilogram untuk layan parcel. Hantar ke sini pakai Flash Express kalau kat Malaysia lah. Dia naik dia tak pakai kargo, naik kapal. Dia pakai naik kapal terbang. Tadi tengok naik Batik Air. Kalau siapa-siapa yang tahu shipping yang lebih murah ke, berbaloi lagi cepat ke, sebab sini sampai 7 hari lah complete. Sebab dihantar Ahad lepas. Ahad hari ni baru sampai. Cukup seminggu. Kok lah sesiapa yang tahu, yang pernah hantar ke Indonesia ke, ataupun daripada Indonesia datang ke sini, mungkin ada courier lain yang lebih murah, berbaloi ke, cepat ke, cuba komen kat bawah. Okay, siapa yang pernah makan bakpia ke, cuba try kat bawah. Sebab saya nanti insyaAllah akan buat dengan video lain. Komen. Okay, komen kat bawah. Kakak saya memberi ayat. Saya pun lupa. Okay, bye. Terima kasih. Itu je.